Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita ditanya tentang apa yang kita boleh buat peluang Ramadan ini, rata-ratanya ramai orang semuanya ingin memburu Al-Qadar pada 10 malam yang akhir. Of course, kita tahu pada 10 malam akhir ni rata-ratanya ramai orang beribadah untuk mengejar pahala 1000 bulan. Tapi tahukah anda, antara pahala-pahala, antara amal-amal yang baik yang boleh kita laksanakan pada Ramadan ini, tak lain tak bukan kita bersedekah. Kami di Agent to You, kami berhasrat untuk berkongsi rezeki kami dan juga kita semua kepada seramai-ramainya institusi-institusi, masjid-masjid, surau-surau, rumah-rumah anak-anak yatim dan juga tafiz-tafiz. Susu Farm Fresh yang banyak ini, yang mana anda lah tuan-tuan puan semua menjadi penginfaknya. Dan kita tahu kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, kalau umat Islam ni yang ditanya apa mereka buat kalau mereka boleh dibangkitkan kembali, bagi mereka yang telah meninggal dunia, kalau dibangkitkan kembali, apa yang mereka nak sangat buat. Kita menyangka mungkin kita nak qada solat lah, nak semayang sebanyak-banyaknya kan. Tapi sebenarnya banyak orang yang telah meninggalkan kita, mereka berhasrat kalau dihidupkan kembali waimah 2-3 saat, mereka nak sangat bersedekah. Kerana bersedekah ni amat besar kaifiat dan fadilatnya. Dan ada peluang untuk tuan-tuan puan semua kita bersedekah semau-maunya Ramadan ini, yang mana kita tawarkan susu Farm Fresh Cafe Latte dan juga Perisa Banana, satu carton 24 pack, yang mana anda tekan link di bawah untuk terus langsungkan hasrat anda menginfakkan, berbelanja sedikit, berbelanja dan bersedekah bulan Ramadan ini. Moga-moga di hujungnya kita sama-sama mendapat manfaat, pahala yang berganda-ganda insya-Allah untuk kesejahteraan kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Please infak untuk kami bersama-sama dengan Agent to You. Kita bagi kepada ramai anak yatim, anak miskin dan juga tafiz-tafiz, masjid-masjid surau serata sini. Thank you so very much. Terima kasih kerana menyokong.